Nama asli kau apa? Muhammad Wafi Ilhan. Tapi An tu nama kampung. Kalian lah? Memang ada respect kau. Sebab kau artis, kau ada duit. Kau macam ibarat tanggung family. Tak. Kau kau. Tak agak tak. Sebab aku rasa walau macam mana pun kita orang, yelah adik-adik kan, gaduh apa semua, aku tahu yang respect diorang tu bukan sebabkan oh abang aku ada duit ni, sebab tu aku kena respect dia. Tak kan. Sebab diorang tak pernah pun minta. Adik-adik aku tak pernah pun minta duit kat aku tau. Diorang tak pernah minta, bang adakah abang An 300, adakah abang An 500, adakah abang An. Tak pernah. Sebab diorang tahu jenis aku, lagi kau minta lagi aku tak bagi. Boleh tahu fighter ni bagus kalau kau tak tahu, dan kau tak pernah nampak. Contoh yang terjadi Putih lah. Putih akan ada juga. Ada, aku ada nampak. Aku ada nampak. Akan ada lawangan siapa. Itu pun seru. Itu pun seru. Kau bayangkan dia Air Force Malaysia kan. Awak Air Force sana? Memang Fury dua. Yo, what up, brother? Putih dia akan fight dengan siapa lah dekat sana nanti? Kat Indonesia? Ha? Ada Air Force juga. Apa? Tak, dalam podcast ni tengah tanya kau ni. Kepala jimbe dia. Tak. So, kenapa? Kau dah reveal awal-awal ni. Dia suruh aku reveal. Aku dah senyap aja. Aku fikir kau tak tahu. Sembang Kacip. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod ke berapa? 5, betul? Episod ke-5 Sembang Kacip. So kali ni guest kita iaitu seorang yang muda dan pertama kalilah aku terinspirasi kepada dia sebab banyak macam-macam benda yang dia buat. So kita nak korek daripada bawah, macam mana dia mula, macam mana dia berjaya, kenapa dia buat tu, kenapa dia buat ini. Kita tanya dia sama-sama. Wafi Assalamualaikum. Orang Sabah, bah. Betul-betul ni kira macam impian aku kat ni nak masuk Sembang Kacip ni. Walaupun kau baru, tapi maksudnya semua episod aku tengok. Minggu ni baru 2 episod aku release, tiba-tiba dah kau ni pula. Kau nak puji pun beragak-agak lah. Tak, tapi maksudnya dua episod tu aku tengok. Okay, episod Aku mana? tengok. Aku nak siasat kau. Okay, episod Mamat kau tengok. Episod mana sikit aku tengok, tapi bukan kat YouTube. Masa kau Aku tengok Zuki je. Zuki? Zuki punya pecah tu. Oi, pecah siut. Lagi-lagi dia cakap pasal breakdance, aku tak percaya tu. Tak, masa dia breakdance tu betul lah ada. Sebab kita orang sekali masa kita orang lawan tu, fight tu. Kau kejap dari belakang kamera kau kata kau tak perasan dia. Tak. Baru tadi sebelum kamera kau cakap aku tak perasan pun Zuki masa bintang tu. Kan? Aku kalau aku boleh perasan Zuki waktu bintang tu kita duduk satu apartment, kau cakap dia duduk Tak, ni. ya, aku tak boleh cakap lagi. Aku cakap aku tak perasan. Tapi bila dia mention tu, aku ingat, oh, ya ke dia ada macam tu? Itulah. Tapi kalau dia cakap pasal dia mimpi ke bintang tu, dia nombor 2 tu, betul lah. Sebab aku ingat yang nombor 2 tu memang yang menari ramai-ramai. Tapi aku tak ingat dia personally lah. Tak, kau masuk juga ke bintang? Aku masuk juga. Mimpi ke bintang? Tapi aku sampai semi. Yang aku Michael Jackson tu. Oh, yang kau ada post tu. Kan kau dah cakap, kau yang cakap dia Michael Jackson. Kau jangan berlakon belakang kamera ni. Kau tengok, kau nak cakap aku berlakon. Kau apa berlakon? Aku saja je. Dia orang tak tahu apa yang kita bincang tadi. Ada saya sebab tu aku cakap aku pun. Aku nak balik tapi kau tipu. Kau tipu. Kau cakap kau dah kenal Zuki dah lama. Menipu kau. Tak. Aku kenal lah dia tapi daripada YouTube. Tapi yang pasal mimpi ke bintang tu aku tak tahu. Memanglah dah mimpi ke bintang dia tak buat YouTube lagi. Kau jangan kacau sangat ni. Dia tak buat YouTube lagi. Macam mana kau nak kenal dia, Fi? Tak, aku selalu sembang kacip. Tapi aku tak pernah, kalau kat kamera aku jarang sembang kacip tu. Betul. Sebab aku memang, kalau kat kamera aku memang nak buat something yang aku rasa macam bermanfaat kepada orang. Betul. Apa semua. So aku harap sembang kacip ni dapatlah juga bermanfaat ke orang kan. Akan adanya confirm. Confirm akan ada. Confirm akan ada. Confirm dia akan terselit juga. Okay, apa manfaat yang aku dapat dari siapa? Zuki tu. Aku kena banyak tengok iklan Thailand lah.
kena tengok balik Steven Chow punya ni. Steven Chow siut. Ha. Umur 20. Okay lah Zuki, siapa tak tengok lagi boleh pergi tengok Zuki Okay, punya okay, podcast okay, lah kan. tengok. Tapi hari ni kita tak bincang pasal Wafi Aan. So Wafi Aan ni, Kau kenal aku berapa lama tak? aku kenal kau. Aku rasa dekat lebih kurang 4 ke 5 tahun. Kau tengok. Tapi sebut nama aku pun kau salah. Wafi Aan. Wafi Aan. Orang host aku selalu ingatkan balik. Dia orang selalu tanya, Wafi, how to pronounce your name? Wafi Aan, siap tak? Wafi Aan. Lepas tu bila live balik, dia sebut juga Wafi Aan. Aku pun tak boleh nak cakap apa. Okay, Tapi nama sebenarnya IC kau apa? Muhammad Wafi Ilhan. Tapi Aan tu nama kampung. Salin lah. Saya Diam lah bodoh. Tengah syuting ni. Wafi Aan. Aan ni nama kalau orang kat kampung, orang kat Sabah, family panggil Aan lah. Aan. Aan. Kenapa Aan? Tahu Ilhan. aku sebab mungkin sebab Aan tu satu sebab Ilhan, tapi Aan ni sebab sebenarnya dia daripada nama bapak aku. Ada budak panggil bapak aku Pakcik Aan. Pakcik Aan. So bila Pakcik Aan melekat nama Pakcik Aan tu, lepas tu diorang pun panggil aku Aan juga. Tapi aku tak tahulah math dia macam mana sebenarnya. Nama bapak kau siapa? Johan. Yang fight dekat One tu. Bukan lain. Tapi nama Tapi bapak aku Johan Johan. Kau di Sabah ramai orang cakap kan. Aku potong sikit ramai orang cakap kau ni Fatah tak apa orang cakap tak selidik dulu ke guest nak datang ke apa ke kan. Bukan tak selidik. Aku saja jadi bodoh kat sini supaya dia menjawab. Korang tahulah. Contoh satu situation aku dah tahu kau dah bersabah, kau dah before kan. Tapi aku saja nak tanya Supaya orang tahu. Itulah podcast, betul iyalah, tak? Kan? Itulah podcast. Mungkin ada benda baru yang kau akan tahu. Ada juga benda dah lama kau tahu tapi kau nak orang tahu kan. So sekarang ni aku nak tanya kau. Kau daripada mana sebenarnya Sabah ni? Kau dah sebut tadi. Saja. So aku lahir dekat Hospital Beaufort. Okay. Beaufort. So Beaufort ni satu daerah kat Sabah lah. So kalau daripada Sabah, daripada KK turun landing naik airport tu, nak ke Beaufort tu kena naik kereta 2 jam. Ui, 2 jam. Mungkin kalau ada Pen Borneo ni siap, which is tak siap-siap lagi dah berapa Borneo? lama. Pen Borneo dipanggil macam highway lah. Highway untuk Sabah punya. Tapi tak siap-siap lagi. Adalah sikit. Maybe about 50% siap. Berapa lama ada buat? 10 tahun ke lah. Lama gila Zal. Aku tak tahu. Ada yang orang dari kecil dah ada anak pinak dah tak siap-siap lagi highway. Dah mampu pun tak siap lagi. Aku pun tak tahu lah. So kalau dia dekat-dekat dengan Sepitang. Kalau orang turun KK nak pergi ke Miri naik kereta, naik apa semua akan lalu lah Beaufort. Beaufort tu. Beaufort ni bini aku pernah sampai situ. Ni betul ke tak betul, Betul. ni? Bini aku dia kerja dengan mak tiri aku. Mak tiri aku dia buat kelas-kelas macam menjahit macam tu. So untuk kerajaan lah. Macam tu. So kerajaan appoint mak tiri aku punya company untuk ajar orang-orang kat perkampungan belajar menjahit. Entah bini kau pernah ajar makcik aku. So makcik aku ada 3-4 orang yang memang pergi kursus tu. Menjahit tu. Dalam Dia lama siap kan. bagi mesin free lagi. Ya betul. Kan? Betul. Aku tak tipu. Betul. Dia bagi mesin free sekali. Mak tiri aku ada company tu. Aku tukang supply mesin jahit. Untung aku. Kau ni. Ni kau tender ni kau main orang dalam kat apa ni? Main orang dalam. Lepas tu dia before tu. Kan? Dia cerita kat aku. Kat situ anjing bersepah. Banyak lagi anjing. Betul ke? Ada lah. Memang ada. Orang kata memang betul lah. Sebab kalau aku pergi sekolah tu, kalau kita orang jalan kaki tu memang orang kata berpeluh lah selalu. Sebab kau akan nervous. Sebab kau tak tahu anjing tu akan keluar ke tak. Sebab selalunya diorang duduk bawah-bawah kereta. So Kau pernah kena kerja anjing? Pernah. Dia okay, bila dengan anjing ni, sebab aku akan ada ramai cousin tau. 300 lebih cousin kan. dekat Beaufort tu? Kat Beaufort, kat mana rata-rata lah. Last aku kira which is 4-5 tahun lepas lah 300 cousin aku ada. Tak tahu lah sekarang ni berapa kan. Apa dekat Beaufort tu memang cousin kau, keluarga kau je semua? Lebih kurang lah. So kadang-kadang ada yang dating rupanya dating cousin. So Tak sumpah lah. tak, tapi memang betul. Memang betul Dekat sebab Beaufort tu 300 orang cousin kau je.
Tak, kau tengok bapak aku ada 12 orang adik-beradik. Mak seorang bapak. Mak aku ada 17 orang adik-beradik. Seorang mak, seorang bapak. Ui, gila apa tu sampai 17 tadi. Lepas tu seorang lelaki mungkin ada pakcik aku apa semua, mungkin ada kahwin 3 wife, 4 wife. So lebih kurang lah macam tu. So dia memang aku dah last aku kira 3 tahun 4 tahun lepas memang 300 aku punya cousin ada. Dan semua Sekarang tu ni duduk tak kat tahu. Beaufort. Tak, ada juga yang kat KK, ada yang kat Oh, Labuan. okay, Mungkin kat Beaufort tu mungkin dalam 100 lebih. Ui, ramai juga lah. Beaufort tu besar tak betul. bagi kau? Kalau kat Shah Alam ni, dekat KL Selangor ni, dia kawasan besar mana? Beaufort ni dia lebih kurang macam besar-besar Shah Alam lah. Shah Alam. Besar-besar Shah Alam aku. Rasanya aku tak tahu sangat lah. okay. Tapi kalau cerita pasal anjing tadi kan. Kalau aku pergi sekolah, ada je van dia akan ambil which is tambang 20 sen. Itu pun kadang-kadang tak bayar. 20 sen je? Murah. Tapi masa aku sekolah di 20 sen tu pun kadang-kadang tak bayar kan. Macam uncle besok bayar, besok bayar. Compound kan. So kadang-kadang kalau macam dah kau haus apa semua 2 sen tu kau boleh beli aiskrim. Betul. Aiskrim ni kan. Aiskrim Malaysia. Aiskrim ikat tu kan. So kadang-kadang kalau dah haus ke apa main-main sebelum balik sekolah beli aiskrim macam jalan kaki lah. So jalan kaki selalunya kita akan jalan kaki ramai-ramai dengan cousin-cousin. So cara dia kau kena make sure kau tarik cousin yang jalan kaki tu yang kau tahu kau boleh lari lagi laju daripada dia. Okay. Supaya kau selamat. Okay. Sebab kalau kau slow confirm kau yang akan kena dengan anjing. So kita akan bila dah tahu kita orang jalan kaki kita akan pujuk cousin-cousin perempuan untuk jalan kaki sekali. Perempuan juga kena? Perempuan kena. Dia cara dia kalau kau tak nak dengan ni sebab dia ada longkang besar, kau kena menyeberang longkang je lah. So kau jatuh dalam longkang basah apa semua memang So anjing tu tak kejar lah. Anjing tu tak kejar kalau kau masuk dalam longkang. Kau pernah masuk dalam longkang? Aku tak pernah sebab itu lah teknik aku bawa yang lebih slow. So tu je teknik dia. Kau cerita pasal haus, pergi house dulu. House boom? Bukan. Podcast pada kali ini Di sponsor. kita ada sponsor. Congrats tu sebab ni baru 2 episod kan. Ni sponsor daripada Mak beli sendiri tengok sikat tepi. kau ni aku bukan main excited. Aku ingat macam ada token lebih ke apa bila kau cakap ada sponsor. Biasalah. Okay. Tak ada sponsor lagi. Okay. Siapa nak sponsor boleh sponsor lah. Sur. Adik-beradik kau ada berapa, Fi? Aku ada 5 orang adik-beradik. Semua lelaki. 5 orang semua lelaki Semua lelaki. Aku anak sulung. Oh, kau anak sulung. Aku anak sulung. Aku anak sulung. Nampak saja poyo-poyo kan sebenarnya dah tahu. Tak. Kadang-kadang barulah diorang rasa feel juga. Orang yang dengar ni berasa feel tau. Kalau 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, aku cakap dengan kau yang aku ada semua adik lelaki, mesti kau tak percaya kan? Sebab aku pernah tipu Fatah. Okay, sebab masa dulu aku dengan girlfriend aku dah lama. Tapi aku selalu cakap dengan orang-orang bila aku macam keluar dengan girlfriend ke apa semua, aku selalu cakap dia tengok ni siapa. Kadang-kadang mak aku pun cakap, ni anak buah apa semua-semua. Sebab aku malah nak orang cakap pasal girlfriend apa semua-semua malas nak ni. So tak cakap je. So kadang-kadang Fatah masa tu aku pernah shooting sekali. Lepas tu girlfriend aku datang, lepas tu dia kata, ni siapa? Adik aku lah. Fatah percaya 2 setahun lebih kat kan. Kau percaya dia tu adik aku kan. Muka sama. Tapi sebenarnya alasan dia bukan sebab kau malas. Sebab takut kau dicopkan jadi pedo. Masa tu bawah umur lagi. Betul tak betul? Yang sebut nama tu kena tut Oh ya. Aku tak nak mention. Oh ya. Ramai dah lah orang tahu. Tak. Tapi aku tak pernah mengiyakan. Editor? Nama perempuan tu kena tut. Aku membawa umur masa tu. Enggak juga. Ya. Kau nak aku kena tangkap ke apa ni? Sekarang kau umur. Celaka betul. Sekarang umur kau apa? Aku 24. 24 Aku 24. Kau start berlakon daripada umur apa? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. So kalau 24 tolak 9 berapa? 24 tolak 9? 8. Berapa 24 tolak 9? 15 lah gila. 15 tahun lah aku dalam industri. Ush.
So orang sebab tu macam mungkin bagi aku, bagi orang cakap, "Ui, dia ni muda-muda dah dapat buat ni apa semua." Tapi aku 15 tahun dah. Ada dalam industri. So dalam 15 tahun tu kira kalau apa budak baru lahir dah masuk PT3 lah kan. Yalah. So aku dah kira banyak jugalah Pengalaman lah. pengalaman kan, tapi ha. still belajar lagi lah. Ya, of course lah. So kau 4 adik-beradik jarak antara adik-beradik kau jauh tak? Ada yang 3 Okay, tahun first kau 24. 24, Okay. yang nombor 2 21. Oh, dekat. Okay. 21. Yang nombor 3 20 ke 19 tak ingat. Okay. Ni 19 kot, 19 kot. Babi tak ingat dah adik 20 kot, tak ingat Ini dah. siapa? Awang. Oh, anak angkat. Okay, patut lah. Channel dia tak. Kau selalu cakap dia nak angkat tu tak. Awang tu? Jangan selalu cakap tak, nanti dia betul-betul percaya tu. Lepas tu ada Adib. Adib ni aku nak kira kat sini aku nak cakap yang aku nak predict future dia. Okay. Dia akan jadi someone yang lebih terkenal dari aku. Adib. Huh? Dia akan, sebab dia dalam daripada aku, dia je aku rasa lebih handsome dari aku. Setuju. Rambut kerinting. So lepas tu dia pandai style, dia pandai pakai pakaian dia. So aku dah cakap dengan dia, sekarang ni kau kena belajar kena belajar bahasa Melayu, bahasa English kat sekolah tu. Betulkan Benda simple. Apa yang belajar ni? Bahasa Inggeris dengan bahasa tapi Melayu? ada orang yang Melayu, dia tak tahu cakap Melayu dengan betul. Sekarang Menggunakan dia pakai bahasa apa sekarang? tata bahasa dengan betul, cara bercakap apa semua. So aku cakap kena belajar PR dalam bahasa Melayu okay, dengan betul, English dengan betul. Sebab dia ada rupa. Kan? So aku tengah memang nak target, aku predict dia akan jadi satu, sebab dia minat berlakon. Dia punya power berlakon tu, masa umur dia kecil aku selalu buat video-video parody. Aku tak payah ajar dia sesusah macam mana aku ajar adik aku 2 orang. Awang tu pun ada talent. Cuma rupa je tak ada. Mungkin lepas ni siapa Mungkin siapa yang tengah tengok lepas ni, kau try Google adik-beradik Wafi An. Tak. Tapi Pasal kau akan nampak seorang je lain. Tak. Sini doh, jangan. Tapi jangan doh, kesian doh. Dia orang kot aku doh. Okay. Awang tu, aku dalam ramai-ramai adik aku tak tahu kalau apa yang aku rasa apa yang aku dapat, apa yang aku ada sekarang ni, dia tu adalah salah satu punca yang sangat kuat juga Awang tu. So Awang tu rajin tu, sebelum ni dia videographer kau apa semua kan. Sebab sekarang pun dia under Fury. Dia kerja dengan aku, dengan Fury, dengan Speed kan. So dia lah yang tolong ni apa semua. So dia bukanlah orang kata tak handsome. And mungkin dia berbeza sikit muka dia dengan kita orang. Tapi orang kata dia ada kelainan yang sangat berbisa lah. Aku kena cover doh, jangan doh. Lagi dia tak nak datang kerja besok habis aku. Aduh, banyak video aku nak suruh dia shoot dengan edit ni. So Adib tu umur apa sekarang? Adik tu umur 16. Oh, baru 16. 16. Next year 17 dia ambil SPM. Lepas ambil SPM, tengoklah kalau dia nak sambung belajar, aku sambung belajar. Kalau dia nak memang betul pursue dia punya impian, dia nak jadi apa yang dia nak jadi, aku boleh tolong. Tapi tu adik tu memang handsome tu. Aku rasa kalau bila dia dah besar, bila dia dah sampai mature dia yang dengan betul, oi, muka dia, sebab lepas tu dia lebih senang untuk aku bentuk Adib ni. Sebab dia mungkin dulu sebab dia susah gila nak jaga masa dia kecil, dia memang orang kata sejenis adik yang tak makan saman masa dia kecil. Kenapa? Apa? Kalau dia nak mainan tu, kalau dia nak sesuatu, dia akan sanggup nangis 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sumpah. Ya, dia, jenis nangis dia tu yang annoying gila dah. Bukan yang macam tak, dia macam macam tu lama dah. 3-4 jam macam tu? Ya dah. So aku rasa mungkin bila dia dah struggle, mungkin dia dah buat macam tu daripada kecil. So bila besar ni dia dah ada ni, dia senang. Bila aku suruh dia buat ni, dia buat ni. Bila aku suruh buat tu. Aku cakap jangan buat ni, dia tak buat ni. So mungkin lah masing-masing punya ni. Masa dia tantrum tu kau tak bantai dia? Takkan nak cakap sini dah. Tak, tapi dengan aku dia takut. Dengan aku dia takut. Tapi dia sebab yelah ayah aku bila dia dah berumur sikit, dia malah dah nak pukul
Ataupun Yelah, macam yelah. ajar betul-betul macam mana dia ajar aku. Aku pernah kena baling. Daripada tingkat 1 tu ke bawah. Sumpah. Yeah. Kau ni cerita merepek lah ni. Kacip lebih lah kan ni. Okay. Masa tu birthday Aimi. Okay, Aimi. Masa tu birthday Aimi. Aku tak ingat apa sebab kita orang gaduh. Tapi kita orang gaduh sebab mungkin sebabkan aku macam aku tak nak bagi dia something kot. Aku tak nak bagi dia something. Benda tu dia punya tapi aku ambil. Aku tak nak bagi dia something. Apa aku marah. Okay, dia tak adalah. Tingkat 1 dia ni, okay, kau tengok apa macam rumah kayu. Yang ada tangga naik kan. Lepas tu dia macam ni kan. Dari situ lah dia angkat aku daripada atas tu. Rumah aku ni pam. Dah Masa tu macam umur tu. kau apa? Masa tu aku rasa umur aku 12 tahun kot. Oh, besar dah lah. 12 tahun Dah macam tu jenam lah. lah. So tapi sekarang ni masa daripada start Adib tu dia dah jarang pukul macam ataupun ajar yang betul-betul ajar macam mana Bapak-bapak. Standard punya mak bapak ni kita dulu lah. dia ajar kan which is itulah tak adalah cara sebetulnya tapi macam itu cara yang buatkan kita sedar cepat lah. So tu yang Adib tu manja. Tapi dengan aku tak sebab aku kena bagi dia rasa apa yang aku rasa lah. Mana adil tak? Gila kau. Mana adil tu tak? Aku punya kena ajar tu sampai yang aku pernah cakap kenapa diri aku ni tak berguna ke dekat dunia ni? Aku pun pernah rasa. Kau duduk sendiri-sendiri macam ni kan macam Mak bapak aku ni tak sayang aku kan? Kan? Itu pukul sini bodohnya kau kan. Pesan kau ni kan. Ada benar. So Adib pun kena rasa ke Aku kena rasa. Kena rasa. Oi. Dia kena rasa Itu tu. seorang kriteria abang sulung tu. Suka bully tu. So ada adik 12 yang ke last kali? Sekarang ni dia 7 tahun. Beza dengan aku 18 tahun tu. Yang last tu. Ui. 18 ke 17 tahun. Yang last tu. Dia kecil je kan? Dia kecil lagi baru 7 tahun sekarang ni. Oh, bayi Lily. Lebih kurang lah. Ada satu. Ada satu. Uh-uh. So adik aku yang last ni Dia paling manja lah. dia paling manja lah. Dia paling manja. Kau pun tak berani nak bagi macam mana kau bagi kat adik. Betul lah. Ya. Sebab kau dah besar. Tapi aku tak tahu mungkin kenapa tapi macam adik aku yang last nombor 7 ni pun dalam ramai-ramai orang aku dia paling takut. Dan akulah orang yang kalau mak aku sampai sebab aku tak duduk sekarang ni aku dah tak duduk sekali dengan parents. Aku ada rumah aku sendiri kan. So kadang-kadang Kenapa ada rumah sendiri lah? Sorry. aku Senang macam bawa nak- awet masuk. Yang ini pun. Siapa tak aku nak bawa dah? Siapa tak aku nak bawa dah? So rumah satu kenapa aku pilih? Takut M-Star masuk. Satu kenapa ini pun. Kenapa aku pilih untuk ada rumah sendiri? Sebab satu aku yang rumah family aku duduk sekarang ni tak ada gym, tak ada swimming pool. Aku memang macam mana? Maybe disebabkan macam aku kata, aku masa aku kecil aku punya dikontrol dengan family aku. Sekarang ni aku faham lah. Tapi kalau dulu masa aku kecil, masa aku umur macam 8 tahun, 9 tahun, cousin-cousin aku boleh main bola dekat luar rumah tu masa hujan-hujan. Mak aku tak bagi. Diorang ada satu, kalau Sabah kata dia macam uri. Which is satu imajinasi yang tinggi. Macam mana kalau tiba-tiba tengok hujan ni kau kena Overthinking. ni. Overthinking kan apa semua-semua. So itu yang buat aku sampai ketuk kepala tu tak. Kenapa cousin aku semua boleh keluar. Jangan nangis sekarang. Aku tahu kau pelakon tapi jangan nangis sekarang. Tak sebab itu yang ni. So, sebab tu bila aku tengok cerita Michael, aku dapat relate. Aku tengok cerita Michael tu 3 kali dah. Sebab aku dapat relate. Aku punya, tak adalah kata childhood aku tak ada langsung. Tapi aku membesar di set. Aku membesar dengan orang yang lebih besar. Aku punya kawan-kawan abang-abang kru. Aku punya kawan producer Astro. So aku tak ada childhood tu. So bila aku ada mak aku dah percaya aku, dia dah ajar aku sebetul-betulnya, dia dah bagi tahu aku apa betul apa salah. So bila aku ada tempat sendiri ni, at least aku boleh pergi main swimming pool dulu bila-bila masa aku nak. And aku nak buat something yang aku macam masa aku kecil aku tak boleh nak buat. Itu kan. So orang tak tahu dalam bilik aku ada kadang-kadang main kereta api sendiri-sendiri. Betul tak? Bodoh. Kita tak tahu tu benda tu.
Macam Michael mana Jackson. mana tahu kan. Mana tahu kan. Tapi Michael Jackson main binatang kat dalam tapi rumah dia. tapi aku boleh relate lah. Sebab tu Faham. aku setiap 3 kali aku tengok dia punya cerita, aku nangis bila part yang dia Michael kecil tu tak ni lah. Okay, part tu Relate nanti lah. kita masuk. Part kau masuk berjaya macam mana kau berlakon tu. Tapi kau nak tahu pasal family kau dulu. Kau sebagai... Satu soalan je kau nak tahu. Kau sebagai abang sulung, apa benda yang paling teruk kau pernah bully adik kau? Dia nak bawa cerita langkah Dekat Langkawi, aku pergi Langkawi dengan dia, dia dah cerita kat aku. So aku nak kau cerita kat Bokan balik. Aku Tak tahu nak cerita ke tak? Aku dengan adik-adik aku sampai sekarang aku rasa terharu lah sebab diorang sampai sekarang diorang takut aku tak. Diorang respect aku, adik-adik. Tak Maknanya nak takut. kat keluarga keluarga yang dia takut first kau pasal bapak kau. Sekarang ni diorang lebih diorang respect. Diorang punya respect tu dekat aku tu sangat tinggi lah. And so alhamdulillah, tapi untuk mendapatkan respect tu tak banyak yang kita lalui bersama tak. So tahu lah semua lelaki kan adalah. Memang ganas lah. Memang ganas lah. Sebab kalau pasal kat aku lah, aku pun selalu kena bully dengan abang aku. Sebab aku adik bongsu. Kan. banyak Muka benda- kau pula memang muka kena bully. So aku tahu kalau adik-adik lelaki ni, dia punya seminggu tu kalau nak cakap berapa kali Memang akan gaduh, ada. Memang akan ada. Memang akan ada gaduh lah. Abang-abangku yang 2 orang kat atas tu kan, yang atas aku 2 orang, dalam kereta je mesti gaduh. Mak aku kalau abang aku gaduh kan, berhenti tepi highway kan, kau gaduh kau turun bawah sekarang, kau turun luar sekarang, kau gaduh kat luar. Mak aku punya nak settle kan. So diorang diam. So kau sebagai abang sulung, apa benda yang paling tahi kau buat dekat? Aku gunakan lah Kau bagi punya hint kuasa. tu. Apa benda paling tahi kau buat dekat adik-adik kau? Aku gunakan lah kotak Abang orang kata sulung. abang sulung aku. So kalau apa-apa aku nak minta apa semua memang aku suruh diorang lah. Okay. So ada satu kali tu, ni cerita ni je lah tak, kau jangan banyak-banyak tak. Kau dah buka tu, aku buka je lah kan. Aku pernah gaduh dengan Awang lah. Teruk ke? Gaduh tumbuk ah. Okay, gaduh dia. Okay, sebab kita orang tak adalah sampai pernah guna kekasaran yang sampai dah baring tumbuk tu kahar tak ada. Tak. Macam high council tak ada. Adik-adik tak ada sampai macam tu. Bertumbuk Tapi tak ada lah? Kan ada kat bertumbuk? ada lah, Okay. tapi tolak sampai lock ke, tak adalah sampai yang kita orang tahu lah, sampai macam kau kena lock ke apa semua memang BJJ apa BJJ. Apa Kau BJJ? mencarut dia apa BJJ ni? BJJ apa Apa MMA? lebih kurang, tapi dia ada panggil Jiu-Jitsu apa tak apa. Jujitsu Kaisen. So ada satu hari tu hujan dah. Aku suruh dia, aku kata ni kau taik-taik kucing ni semua ni, aku cakap lap lah kata kan, dekat atas ni kata kau asyik main je sebab daripada hujan-hujan, aku daripada ni aku cakap so lap semua. So aku cakap dia lap kat area situ. So dia terlepas dekat taik kat situ, tapi dia lap tu dengan ngomel lah. Kau ni Boleh. Macam mana taik tu boleh taik kucing lah. Sebab rumah aku dia ada bukan ada taik kucing ni, taik ayam, taik kucing. So sebab rumah kita tu tak ada pagar, dekat luar tu tak ada pagar. Ni kat kampung lah? Kampung. Okay. Dekat Sabah. So memang open. So adalah taik kucing, taik ayam kat situ kan. So dia lap ada tempat yang dia dah ni. So dia dah masuk lah. Dia masuk. Tarik dia cakap, "Oh ni tak habis lagi ni." Aku cakap, "Kau lap yang sana di sana apa semua." Dia lap mana. Lepas tu aku cakap dengan Aimi mana, kau tengok. Dia kau fikir dia berani apa semua. Kau cakap kat Aimi tu? Aku cakap macam tu kat Aimi. Lepas tu Awang dia punya marah dia ni. Dia baling ni tu. Yang tahu-tahu ada taik tu kat kaki aku. Aku memang tak boleh tak kalau adik aku cakap kau ngajar aku cakap kau ni kau boleh kau ngajar aku macam tu. Sebab aku tak terfikir dia boleh buat benda tu kat aku tak. So aku pun naik chair. Dia pula badan besar. Aku lari boleh laju. Dia nak cuba lari, aku ambil, aku lari, lock kepala dia macam ni. Air tu dengan air basah apa semua. Aku berconi kat muka dia dah. Air tu dah. Muntah dia. Awang pula bila jenis yang kalau yang ni dia memang tak boleh. Even kalau kau dekat tepi dia kau buat pun dia tak boleh.
Dia punya masa tu tau, dia punya menangis tu tau, sampai yang aku rasa macam dia ni orang kata dia punya menangis tu sampai yang menangis aku rasa bersalah. Kau ambil tai. Dia sebab okey, kau Kain bayangkan ada tai tu kau masukkan mulut dia. Aku tak sangka yang dia, kau bayangkan, aku tak sangka yang dia boleh baling air towel foto tu kat kaki aku. Dia lagi tak sangka aku boleh tonjol benda tu kat muka dia tak. Kau tahu tak yang jenis yang macam kalau berlakon-berlakon yang perempuan dinodai yang tak boleh nak buat apa, dia macam dia dah tak boleh apa. Dia nak pergi cuci kau, dia dah macam dinodai tau. Dia dah tak boleh nak buat apa kan. Awang kesian gila si Awang. Aku tu sampai sekarang bau tai kucing kat mulut dia. Sorry doang. Aku tak. Time tu umur berapa? Masa tu abang jahil doang. Time tu umur berapa? Aku rasa 11 lah. Aku rasa dalam 13-14. Oh, memang tengah musim gaduh tu lah. Itu musim gaduh lah. Itu paling teruk lah kau buat adik kau. Itu paling teruk lah. Itu memang paling teruk lah. Aku rasa tak ada dah. Yang Dan lain kau- semua gaduh-gaduh macam Dan kau rasa bersalah dengan benda tu. dia berasa besar tapi kelakar tak. Tapi cakap je lah bersalah nak cover balik ni. Tapi dia jadi satu momen lah tak. Memang momen lah. Bersalah lah. Tapi macam dia macam bila ingat balik, yelah tak mati pun kan. Makan tai tu kan. Betul. Tak mati pun. Tapi memori dia dendam tu sampai sekarang aku rasa Awang dendam dengan kau tu. Tak ada. Awang sayang kat aku tu. Siut tu lah. Bagi tapi tai banyak terus, adik-beradik aku ni, aku sangat happy yang sampai sekarang dorang ingat macam mana, and dorang jenis yang sangat-sangat respect aku. Aku sangat-sangat happy lah sebab walaupun dorang tu dah tinggi lebih-lebih kurang dah kan, mungkin dah tinggi sikit daripada aku, besar lebih kurang, tapi dorang punya respect dengan aku tu sangat tinggi lah. Mungkin kita orang selalu sembang macam, kau ingat ke kita dulu duduk di Shah Alam? Aku pernah duduk Shah Alam Seksi 19, sewa satu bilik je. Syekh 19. Aku duduk 19 kat dulu. Seksi 19 dekat teras lah. Kat mana? Dekat dengan sekolah tu. Okay. Dekat dengan sekolah tu. Tapi aku tengok nama lorong dia. Kita ada kan, dah ada Dewan Bola Tampar kat situ kan. So kat area-area situ lah aku tak ingat. So aku pernah sekolah dekat Shah Alamun Seksi 19 tu. So kita orang pernah sewa bilik je kat situ. Kau bayangkan sewa bilik tu. Situ tak ingat lah ada Adib ke tak. Aku rasa dah ada Adib kot. Kita orang dalam 6 orang duduk satu bilik. Kenapa sewa bilik? Kau nak sebab nak Berhijrah syuting? datang sini. Oh, itu masa awal-awal lah. So first rumah bilik kau duduk dekat Shah Alam Yang dengan Seksi family 19. aku dekat Shah Alam Seksi 19 bilik. 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 Yang lepas tu bawah semua tu ada orang lain tinggal. Oh, okay, tak, sebelum masuk tu. Ha. Kau kata adik-adik kau terlampau respect dengan kau kan. Ini aku terus terfikir dan netizen pun akan berfikir benda yang sama. Memang ada respect kau. Sebab kau artis, kau ada duit. Kau macam ibarat tanggung family. Tak. Komen kau. Tak agak tak. Sebab aku rasa macam mana the way mak ayah aku besarkan kita orang, dia jenis yang macam kata diorang memang dah terapkan kat kepala kita orang yang macam kata aku okay, selalunya aku senang cakap macam ni tak. Ada orang masa kahwin, diorang akan panggil best man diorang adalah best friend dia dan kawan-kawan dia. Aku tak ada best man, best friend. Best man aku adalah adik-adik aku lah. So kita orang memang dekat macam tu sampai yang walau macam mana pun kita orang, yelah adik-adik kan, gaduh apa semua. Aku tahu yang respect diorang tu bukan sebabkan abang aku ada duit ni, sebab tu aku kena respect dia. Tak kan. Sebab diorang tak pernah pun minta. Adik-adik aku tak pernah pun minta duit kat aku tak. Diorang tak pernah minta, bang, adakah abang An 300? Adakah abang An 500? Adakah abang An? Tak pernah. Sebab diorang tahu jenis aku, lagi kau minta, lagi aku tak bagi. So diorang nak kata dia respect aku sebab duit, sebab diorang tak pernah minta duit kat aku. So nak kata lepas tu nak kata diorang respect aku sebab selebriti. Adik-adik aku pun macam Aimi, dia dah ada followers sendiri. Adib tu ada followers sendiri. Awang tu pun ada followers dia. So cuma sikit-sikit lah. Awang tu sikit dia punya followers. Paling sikit Awang lah.
Pok awang lagi kena. Awang lagi tak. Kesian lah. Alah, dia tahu dia tak. Awang dia punya mental kuat. Okey, awang mental kuat. mental dia kuat. Sebab dah selalu kena bully dengan kau. So berbalik kepada yang kau cakap, bermulanya kau start untuk berlakon, which is kau duduk dekat 19 Shah Alam, sewa bilik untuk 6 orang. Kenapa kau bawa adik-adik kau sekali datang sini? Betul lah. Family aku sebab sebelum kita duduk Shah Alam, ayah aku dengan aku berdua je. Okay. Which is dulu duduk dekat Taman Miharja, Ceras. Dekat rumah abang sepupu aku. So waktu tu kau nak pergi audition lah, macam tu contoh. Dah masuk dah masa aku berlakon-berlakon semua. Sebelum tu kita orang masih duduk Sabah, mak aku duduk Sabah. Ulang alik lah. Ulang alik kadang-kadang mak bapak aku, mak dengan ayah aku tak jumpa 3 bulan sebab aku syuting kat sini 3 bulan. Oh maknanya kau Mak aku duduk situ, duduk okay, Sabah. ulang alik lah, kalau ada syuting ulang alik lah. Ulang alik. So duduk dekat rumah cousin aku dekat Taman Miharja. So first job kau pada umur 7 tahun, berapa tahun tadi? 9 tahun 9 tahun macam tu. 9 tahun tu job apa yang kau dapat? Dan Kalau macam mana berlakon, kau dapat? first tawaran berlakon aku adalah dengan Shira Rusli. Penerbit? Dia director. Dia director, okay. Dia director. Masa tu aku mimpi ke bintang. Dia juri. Tu dia tanya aku, Wafi nak berlakon tu? So aku cakap, nak. So aku ada berlakon banyak-banyak lah. Dalam mimpi ke bintang tu aku macam salah satu sketsa yang aku buat, aku berlakon. Okay. Salah satu bakat yang aku tunjuk kan. Okay. So dia ambil aku. Masa tu umur aku 9 tahun macam tu. Aku Sabah kuat dah. Pekat dah. Sabah aku pekat gila. So dia selalu keluar je Sabah ke apa. Memang kalau kau tengok balik cerita hujan tu memang jenis orang KL yang try nak cakap, orang Sabah yang try nak cakap KL lah. So memang banyak kali take lah. Sampai dia kata, kau jangan keluar suluk kau. Jangan keluar suluk. Dia kata, jangan keluar suluk. Dulu kan dia macam ada satu apa orang kata jenayah-jenayah kat macam suluk apa semua-semua dekat bahagian sempurna semua. Okay. So dia kata jangan keluar apa semua-semua. So itu dia terkenal kat tu lah yang suluk tu. So aku dapat first cerita Hujan production Sheila Rusli. Aku jadi macam kira hero tu masa kecil. Okay. Hero tu husband Aidil, husband Farsha Sanda. Farsha Sanda sekarang. Betul. Okay. So itu first job kau berlakon. Kan? First job kau, macam mana kau masuk dalam dunia hiburan ni? Macam mana kau masuk Mimpi Bintang tu? First kau ke apa? Tak, Kau sebelum tombak Okay, tombak tu one off lah dah. Itu kira macam sekali pergi lepas tu dah. Aku tak tahu pun yang masa tu aku akan jadi artis. Tombak tu sebab ramai orang. So first tu adalah tombak ke? Tombak tu first. Oh, kau first time kau masuk kau audition pada tombak Tombak tu. Okay, so kau menang tak tombak tu? Tombak bukan pertandingan. Dia macam show, reality show je. Aku Tombak. lupa lah, sorry lah. Tombak tu macam reality show, macam show, TV show. Dia panggil budak-budak ada bakat apa semua tu je. Apa bakat kau masa tu? Aku miming. Aku lip sync nyanyi lagu Ayah dan Ibu Sudirman dengan Bunga Angkasa. Cuba Bunga Angkasa sikit, Ayah dan Ibu sikit. Lip sync. Lip sync. Ayah dan Ibu, ayah dan... Macam tu lah. Kalau aku tak tahu kalau sambil ada kat menangis YouTube. lah kau masa tu. Tak menangis pun. Okay. Tapi macam diorang nampak aku sebab aku masa kecil tu aku tak boleh nak dengar key sangat. Okay. So mak ayah aku dia akan push aku, tapi aku punya reaction on top tier. So dia bagi aku miming. Lepas dah masuk tombak, aku masuk Superstar menari. Kau menari? Aku menari, tapi tu pun tak sampai ke audition stage ketiga macam tu je. Apa tu masuk Popstar. Kau masuk dalam dunia hiburan ni atas kau punya kerelaan sendiri ataupun mak bapak kau nampak bakat kau? Mak bapak aku lah. First mak bapak aku. Aku masuk Popstar. Sebelum aku masuk Popstar tu, aku masuk Mimpi ke Bintang. Lepas Mimpi ke Bintang, aku keluar je Mimpi ke Bintang, aku start berlakon dengan Sheila Rusli. Lepas tu aku terus kena ambil jadi host untuk Lantai Cilik. RTM. Host terus. Oh, muda-muda kau dah host? Masa kecil aku terus jadi host Lantai Cilik untuk RTM. Berapa episod? 8 episod. 8 episod. Aku jadi co-host untuk seorang macam nama kakak ni. Aku jadi ni. So masa aku audition Popstar dekat KL tu, aku audition Popstar dekat KL. Sebab masa tu diorang tak buka audition Popstar dekat Sabah. So dia buat audition kat KL. Aku tak nak masuk pun tak. Kau tak nak masuk hati pun lah. Ciri Popstar. Aku macam penat kot masa tu.
week semi dengan final aku hosting. So aku macam kata, tak nak lah, aku nak fokus kat host ni. Dan apa semua. Lepas tu ayah aku cakap, pergilah. Dia kata, okay. Lepas tu aku cakap, tak nak. Okay, tak nyanyi. Dia kata, kita tengok je. Dia kata, tengok bakat-bakat budak-budak popstar. Kena tipu lah. Rupanya dalam beg mak aku, dia memang dah sediakan -1. Kena game dengan bapak. Kena game siu. Game yang aku rasa orang kata Membawa hasil lah. mengubah hidup lah. Ah. So masuk tu mak aku isi borang senyap-senyap, bapak aku macam, bang, mari kita jalan-jalan pergi mall. Sebab tu dekat Wang Subok kot. 8 tahun dah masa tu. Tak 9 tahun macam tu lah. Wang Subok, pusing-pusing, mak aku isi borang dekat bawah. Lepas tu turun bawah, mak aku cakap, oh ni macam. Sebab aku cakap, bang, mamamu sudah isi tu borang. Nanti kau naik di atas lah. Itu je aku kena betray siut. Aku masuk, tapi masa bila tengok budak-budak nyanyi tu, Kau rasa nak nyanyi hati aku pun macam membuat-buat macam best juga ni kan. Ni aku pun boleh nyanyi lagi better Aku daripada kau. membuat-buat, aku nyanyi lagu Bidadari. Kenangan silam aku dan dirimu berdua sesama bermadu. Okay. Kau umpama bidadari. Okay. Kau tak tahu lagu tu? Tahu. Ya je kau tahu. Betul. Kau umpama bidadariku. So aku nyanyi lagu tu. Sebab itulah yang bapak aku spend banyak gila duit dekat flight. Sebab kita orang audition dekat Sabah. So bila balik Sabah, diorang tak tanggung flight. Sebab dia bukan audition kat Sabah. So bila habis je Lantai Cilik, pergi Ceria Popstar, Tuhan punya susunan tu. Habis Lantai Cilik, masuk Ceria Popstar, kita orang kena ulang alik. Sabah, KL, sampai bapak aku jual dia punya kereta, 2 biji, motor. Dia punya bisnes-bisnes semua dia Masa tak buat. tu dia tak duduk lagi dekat KL lah. Tak, kita tak duduk KL lagi. Oh. So itulah yang kita orang lalui, yang orang tak tahu pengorbanan mak bapak aku. Dan sekarang ni aku masih mencuba untuk membalasnya lah. Jual Segala-galanya kat Sabah untuk kau. Jual masa bapak dengan mak aku spend time together. Just untuk anak dia lah. mengejar impian anak dia. Macam tu lah. Tapi mungkin soalan aku ni agak macam sensitif ke, kurang ajar ke apa, tapi aku ingin tahu juga. Ya. Seorang 8 tahun itu adalah mengejar impian kau ataupun mengejar impian mak bapak kau? Aku boleh kata yang sebenarnya benda tu adalah impian bapak aku. Sebab dia cakap dengan aku masa dia macam dia bila aku tanya-tanya balik, dia kata dia pernah dulu masuk pertandingan menari untuk macam kebudayaan apa semua. Bapak kau? So mungkin ini adalah salah satu cita-cita dia yang dia tak nak buat, tapi Dia dia buat anak dia buat lah. buat through anak dia. And tapi aku nak kata dia paksa, tak, sebab aku suka. Aku minat. Kau bayangkan masa aku shoot lepas Ceria Popstar, shoot telemovie, tidur 2-3 jam je tah. Tapi tak pernah cakap dengan mak aku, tak nak lah dah, aku dah cukup dah ni. Kau tak ada cranky ke apa ke? Apa tak ada tah. Aku tak ada pun benda tu, sebab aku rasa macam bestnya. Inilah dunia abang. Nak? Oh, kau memang tak ada cranky lah. Aku tak Kau tak ni. suka lah. Aku suka. Lepas tu bila dah habis shoot, mak bapak aku akan bawa aku jalan-jalan. So aku dah terbiasa dengan benda tu. Penat, cara nak release tension, spend time dengan family. Penat, cara nak release tension, spend time dengan family. Pergi mana, pergi pantai apa semua-semua tu. Aku punya mindset tu memang dah diletakkan untuk tu dan bekerja. Sebab tu aku kalau duduk kat rumah sehari, aku tak boleh. Aku kena keluar and buat something. Kalau tak kerja, aku kena pergi main golf, main paddle, main pickle, kena berpeluh. Yelah. So waktu kau macam umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tu kan. Waktu tu kau mana tahu erti duit lagi, betul tak? Kau kerja kosong je lah. Kau kerja suka-suka je lah. Ke kau tahu berapa yang kau dapat, apa yang kau nak ke, kau dah boleh dapat ke macam mana ke? Aku tak ada keinginan, sebab apa yang aku nak, mak aku akan belikan. Melainkan benda yang aku nak tu, benda yang ni dia memang akan cakap no. Tapi aku tak tahu. Aku memang tak ada mindset yang okay mak, aku kerja ni make sure aku dapat tahu duit. Tak ada. Aku memang tak terfikir benda tu tak.
Memang Sebab kau apa? fikir nak kerja, bukan nak kerja, nak happy. Kau kau menganggap benda tu adalah satu-satu macam budak lain pergi playground, kau pergi berlakon. Permainan kau waktu tu. Betul. Betul tak? Ah. Ada fikir lah. So aku tak fikir pun pasal duit ke apa semua-semua. Sampailah aku umur 18, mak aku buat bank, dia cakap, okay, masa untuk kau yang handle duit kau. Umur apa 18? Oh. Tahu masa tu kat bank berapa? Ingat lagi? Kat bank mak aku tak tahu. Yang kau kata bila mak kau bagi bank tu, mak kau bagi kat kau duit berapa? Tak Untuk ada kau dah. handle Masa sendiri? tu kosong. Bank aku tu baru buat. Okay. And ada je lagi baki-baki payment yang dah deal awal yang memang masuk kat mak aku. Tapi dia cakap, okay, start from this now, semua masuk kat bank aku. So dia kata nanti ikut akulah, aku nak bagi berapa diorang, berapa percentage ke, berapa daripada apa semua untuk kat diorang. Once aku dah 18 tahun. So Tuhan punya susunan tu, masa tu lah aku kenal dengan orang-orang yang didik aku untuk susun duit aku sebaik-baiknya. Okay, itu nanti. So aku ada lupa lah nak cakap apa tadi. Okay. Bila kau rasa yang kau dealing kau ni famous? Sebab kau waktu tu kecil, kau rasa macam benda macam aku cakap tadi, kau rasa macam kau main playground. Tapi bila ada one time yang kau rasa dealing kau ni, mana tahu macam Pak, kenapa dia tahu tak gambar sama aku? Macam tu, faham tak? Bapak kau explain, kau ni sebenarnya sudah jadi pelakon, kau famous, apa tu semua. Ke kau tahu sendiri Aku tahu je yang orang kenal aku masuk TV. Aku tak bodoh dah. Kau punya cakap macam aku tak tahu apa erti masuk TV tu orang kenal aku semua. Aku tahulah aku sabar tak, tapi orang-orang sabar ni bukan bodoh tak. Tapi aku pun sama macam Mamat dia tak tahu diri dia famous walaupun dia umur dah berapa. Macam aku. So dia test pergi kat Starbucks kan. Dia beli. Oh, ni kenal aku tak? Ada dalam hati dia. Kenal. Tak Malam macam tu Mamat pergi pavilion. Ramai tak orang kat kamar dia. Dia siap buat testimoni. Macam kau. Macam bila aku. masa kau tahu? Macam aku macam tu aku tak fikir untuk famous. Aku fikir sebab aku suka minat. So orang ambil gambar dengan aku tu aku ke, tapi ada satu masa yang aku tahu yang aku ni macam maknanya orang dah kenal aku. Adalah masa aku masa yang aku macam aku tak terasa yang macam aku ni terlampau famous sebab orang jalan-jalan semua tu adalah ambil gambar aku, tapi tak adalah macam pergi segar ramai-ramai apa semua kan. Melainkan kalau aku macam aku beritahu pergi Sempurna, pergi Sanakan, ada kena keluarkan aku punya iklan untuk aku akan pergi perform kat situ. Itu memang betul lah, rasa macam Justin Bieber lah. Betul, Sabah lain lah dia punya support dia kan. Sabah punya support lain kan. So tapi ada masa yang aku betul-betul tahu yang aku dah dikenali masa aku buat Disney. Sebab bukan Melayu je kenal aku, Chinese, India kenal aku. Oh, Disney. Time tu lah kau rasa macam kau diri kau famous gila. Aku rasa macam aku ni international ke? Aku dah boleh pergi Filipin, pergi ni ke? Disney ni kau buat apa? Masa umur aku 15. Tak, kau buat apa masa tu? Kau berlakon? Tak, Disney ni dia macam kira show. Program punya show yang kita orang akan buat macam skit, kita orang akan menyanyi, menari dalam tu. Talent lah. Berlakon. So macam show lah. Show lah. Macam dia macam lebih kurang macam sepatu reunion tapi untuk budak-budak. Untuk orang layan. So itu yang daripada situ aku tahu macam okay. Orang Melayu je kenal aku, Chinese, India pun kenal aku. Okay, faham. Okay, so itulah waktu kau naik kan. Kau dah famous, kau dah rasa berjaya lah waktu tu. Aku boleh kata dia berjaya lah. Tentu lah kau akan rasa macam satu point, ini normal bagi manusia, tapi kau kena mengaku gak, mesti ada punya culture shock. Kau macam bapak kau kan, kau dah tak nak dengar cakap bapak kau, aku ada duit sendiri lah, kau tak payah nak jaga aku lah kan. Adik-adik kau pun kau cakap macam tu ke. Aku tak tahu lah culture shock macam mana. So, ada? Memang ada lah. So ada macam, ada masa yang bila kau penat apa semua, kadang-kadang macam pergi majlis kahwin kan. Ayah aku suruh aku menyanyi dekat atas ni pun aku tak nak dah. Kat atas macam majlis kahwin ke, majlis raya ke, dia suruh, bang pergilah menyanyi atas tu. Tak nak dah. Kau dah macam dah tiada payment. Bukan cakap boleh. Betul juga lah, mungkin tu juga kan. Kalau mungkin dia kata, bang ini kena bayar ni bang, 10,000. Kau pergi lah nyanyi. Mungkin dia tahu kan.
Tapi aku macam rasa macam masa tu lah, aku rasa masa tu aku penat lah. Mentally aku penat. And lepas tu pergi majlis kahwin, orang kenal. And aku faham family-family yang proud, pakcik-pakcik aku proud, anak buah dia apa semua. Kau baru nak suap makan, kena Orang panggil. dah gambar. Nak suap makan, kena panggil. Kau baru nak gelak-gelak dengan cousin, kena panggil. Ni pula so aku sampai ada cakap macam kenapa dorang begini ni, macam dorang tak faham ke kenapa dorang kena tak boleh nak tengok aku relax kejap. Supaya aku cakap macam tu. Lepas Kau tu cakap macam tu kat bapak kau? aku cakap dengan mak aku dengan bapak aku. So mak aku faham lah kan, sebab masa tu aku kecil. Dia kata penat lah. So kadang-kadang mak aku yang cakap dengan ayah aku, biarlah bagi dia ni rehat apa semua-semua. Ada masa yang aku rasa macam aku famous, duit aku pegang, aku boleh ni apa semua. Aku tak sangka yang aku bercakap dengan tak beradabnya dengan orang sekeliling aku. Aku rasa aku cakap macam aku tahu segalanya. Cara aku bercakap yang macam aku dibayar lebih mahal daripada orang-orang sekeliling aku. Aku tak perasan dah. Benda tu aku tak perasan pun. Aku rasa macam aku tengah enjoy ni, aku tengah gurau aku feel good with aku punya diri. And tu mak dengan ayah aku panggil aku, dia kata, "Bang, jom masuk bilik kejap." Masuk bilik, dia orang selotok dengan aku. Kata, "Bang, makcik perasan ni kau riak." Cara aku bercakap. Lepas tu dia kata, "Kau tak beradab. Cara aku cakap dengan orang apa semua." Tiga-tiga kita orang lah. Tapi sambil diorang cakap tu, diorang tak. Sebab mungkin masa tu aku dah besar. Dia dah tahu yang mak ayah aku tahu yang macam okay, aku dah ada kerja, buat duit sendiri. So dia dah tak pukul aku, dia tak baling aku daripada bawah atau rumah dah. Yelah. Tapi cara dia nak ajar aku, dia kena diorang ajar slotok lah. Dia dah slotok dengan aku sampai diorang menangis-nangis, mak aku, ayah aku dengan aku sekali menangis. So daripada situ kita orang dah cari satu level yang macam okay, dia dah sekarang ni diorang dah respect aku sampai diorang tegur aku bukan cara yang macam budak-budak dah. Cara diorang tegur aku macam kau kena macam ni, bagi tahu apa semua. So itulah yang aku rasa diri aku yang macam okay, itu time yang aku rasa macam culture shock tu lah. Yang aku macam rasa diri aku hebat, diri aku apa semua tu. So itulah yang mengajar aku lah masa tu, time tu. Faham. Kau pernah Culture shock? culture shock? Tak. Jujur tak? Ya. Sebab mungkin aku naik waktu aku dah tua kot. Aku dah kahwin dah. Tak sempat nak culture shock lah. Tak sempat. Culture shock dia bini kau tarik telinga. Kalau aku naik waktu aku zaman muda, berkemungkinan ada lah. Sebab aku naik bila aku dah kahwin, aku dah ada anak. So apa yang aku buat, kerja aku semua aku buat untuk anak dan bini aku. Sebab kalau aku single, mungkin akan ada culture shock tu. Sebab tu aku kenapa aku kadang-kadang kalau kau tengok, aku tak masuk campur pun bila artis ni kena buka macam ni, macam tu. Ada orang-orang macam, apa hal lah kau nak buat macam ni? Apa hal lah kau nak buat macam tu? Judge orang ni, judge orang tu. Dia react lah. React apa semua. Kenapa aku tak buat benda tu? Tak. Sebab aku faham yang aku boleh jadi macam tu kalau mak bapak aku tak tarik aku balik. And aku bernasib baik sebenarnya. Aku bernasib baik ada orang yang sekeliling aku yang peka, yang sedar sebelum aku buat sesuatu tu. So aku sebab kenapa kau nak judge orang yang sebenarnya diri kau pun boleh jadi macam tu, tapi kau nak ni, kau kena faham lah apa yang diorang lalui. So sebab itulah aku sentiasa berhati-hati dengan kata-kata ataupun benda yang aku nak post ataupun aku nak cakap pasal orang lain. Sebab kita tak tahu anytime je benda tu boleh berbalik. Yelah. Tapi waktu kau berlakon dulu kan, waktu kau tengah naik kan, kau ada pernah rasa give up ada diri kau ke apa? Masa Disney tau. Kenapa? Okay, masa Disney production tu cakap dengan aku yang datang mari sini, dia kata audition. Jangan risau, dia kata Disney ni, aku tak tahu Disney ni apa dah. Aku tak tahu. Kau tahu tak tahu Disney? Aku tahu macam kartun je lah. Kau tak tahu Disney, kau ingat kartun kan? Macam tu lah knowledge aku dulu. Aku tak tahu apa Disney, aku datang audition. Disuruh aku macam mengacara. Okay, macam mengacara makanan aku lah. Mengacara. Disuruh aku cakap English. Kau pandai tak masa tu? Aku English masa tu, aku tahu I love you, I miss you je.
Tu je tak yang aku tahu tak. Yes no toilet wear. Tu je tak. Ada dan tak ada tak. Aku tak tahu benda tu tak. Lepas tu diorang dah aku audition. Okay dan dia suruh aku nyanyi lagu English. English pun punya lagu pun aku tak tahu lagu apa sangat kan. Hantar kat Disney tak approve pun nama aku Oh ya. untuk pergi ni. Tapi production Redcom push. Kata we know this kid boleh, dia kata. Dia sangat boleh, apa semua boleh. Kata it's okay. Dia jadi kita punya anchor utama untuk crowd Melayu. Tengok Club Mickey Mouse. Orang lain semua tak ada, bukan Melayu. Ada Melayu, Melayu. okay. Tapi dorang semua yang boleh cakap English. Tapi tak ada crowd lah. Tak ada crowd yang suka tengok English apa semua. Sebab dia Disney dia macam kata berbilang kaum kan. Tengok kan. So lepas tu daripada Disney tu aku sampai je dekat Disney, kita orang ada macam camp. Kena hafal 7 lagu dalam masa 2 hari. Lagu English. Lagu Disney. Kena hafal 3 dance untuk 3 minit dalam masa 2-3 hari. Puak tu. First day tak aku camp, aku balik rumah, kita duduk masa tu duduk puncak alam. Cakap dengan mak aku, mak, abang dah boleh buat lah ni mak. Macam tu tak? Aku menangis tak? Aku menangis kat bilik seorang-seorang. Aku cakap, oi, first time lah aku rasa diri aku paling bodoh begini. Orang kata kau, what's boleh care? Wow, kau kat situ kau tak faham apa dah. Semua English. What's the ring? It was like my family like and your friend like. Cakap, benda syuk ni, aku budak kampung orang Sabah yang tak tahu apa-apa lah. Kan? Unless kau cakap aku I love you, aku balas balik I love you too kan. Tapi aku memang tak tahu apa. So aku macam, ini bukan tempat aku lah. Ini memang bukan tempat aku. Cakap dengan mak aku, mak tak boleh. Tapi bayaran Disney, ini tak. USD kan? Tak adalah USD tapi Dia bayar USD aku rasa. tak. Maybe ke production yang tu lah. Tapi ke kita orang deal dengan production ni. Okay. Bayar macam ni tak. Aku dapat tu, mak aku cakap, betul ke ni bang? Aku pun cakap lah, yelah kan, sebab ni period nasi kan. So mak aku cakap, betul ke tak nak ni? Sebab kalau tak nak, 15%, 30% yang dah bayar kena pulang balik ni. Banyak lah tu. So dia sama, dia mengajar aku untuk macam, oh ni dah period nasi ni. Ni bukan sekadar yang aku pasal minat dah ni. Ini dah kena macam, orang kena tengok pasal rezeki dah ni kan. Nangis dah. Malam sebelum tidur, aku terbayang muka nenek aku. Nenek kau? Nenek aku kat Sabah. Sebab nenek aku setiap kali dia hantar kita orang pergi nak balik KL, dia akan cakap, Han bagus-bagus. Dia bilang, kalau apa ni berlakon tu berlakon bagus-bagus kan. Semua. So, ingat, terus malam tu sebelum aku tidur tu aku pergi kat mak aku peluk mak aku. Mak bagi abang try dulu lah. Padahal aku dah cakap dengan mak, call lah orang Redcom tu. Masa yang aku cakap tak boleh tu, aku cakap call lah orang Redcom tu, bagi tahu tak boleh. Lepas tu malam tu aku pergi dekat mak aku, kata, mak, bagilah abang try lagi 1 hari 2 hari. Mama sudah call orang Redcom kah? Tu mak kata, tak. Mak aku dah tahu dah yang aku akan ubah fikiran. Dia tahu anak dia macam mana. Dia dah tahu yang aku akan ubah fikiran. Dia kata dia tak ni. Dia tak cakap pun apa-apa dekat orang Redcom. Tak, daripada tu aku usaha belajar je. Lepas tu aku try lah cakap dengan orang. Mungkin aku punya dialog semua Melayu. So balance. Lepas tu lagu-lagu English apa semua aku akan try lah. Punya best untuk apa semua. Season 1, Season 2, Season 3, Season 4. Sampai daripada Season 1, Season 2 tu, aku dah kira dia jadi macam favourite Disney. Talent. Masing-masing dah favourite diorang lah. Macam selalu tanya, where's Wafi kan. Yang bestnya pula, Disney ni diorang orang Singapore, diorang tak tahu cakap Melayu. Okay. So kat member-member yang lain, diorang kena cakap English, tapi English diorang pun kena betul-betul grammarly tepat dan bagus tau. So kalau diorang tersalah cakap ke apa semua, memang akan cut. Salah. Macam aku Melayu, klien bukan faham. Aku buat macam Mahal Jelak Omega. Ganti aku nak cakap apa kan. Faham. So itulah. So daripada Disney itulah yang macam betul-betul push aku untuk jadi ni. Dan tu yang terakhir masa aku syuting. Kalau daripada segi bisnes, Fury lah.
Fury kita masuk nanti. Dah 1 jam kan? 1 jam dah Ha? Aduh. Okay, tak apa. Lebih sikit. Fury ni banyak nak borak dengan ni. So, waktu kau naik tu, ada tak benda-benda yang orang dengki dengan kau ke, nak try scam kau ke, macam mana ke? Dia benda ni standard kalau kau orang tu berjaya kan. Bila nampak seseorang berjaya, benda tu standard dalam kehidupan kita. Akan ada orang nak cuba scam kau, ada orang cuba nak makan kau, ada orang cuba nak memberdayakan kau. Scam ada je. Sebab macam ada yang scam macam kata manager ke apa semua, yang deal harga ni dengan klien, bagi dengan harga kita orang sikit daripada apa. Biasalah. Itu Kan? biasa. Standard lah. Kan? Tapi aku ada juga pernah kena dengan game-game, bila kau masuk satu show ke apa semua. Okay. Ada je yang game-game diorang. Tapi itu aku better aku tak cakap lah. Sebab aku macam kata aku memahami apa yang ni. Tapi yang pernah aku rasa terkilan, aku pernah sampai dekat telinga aku. Aku sampai sekarang aku masih berharap yang benda ni tak betul. Which is ada yang sampaikan dekat orang ni berkawan dengan adik aku. Dia cakap, tak payahlah korang ni, dia kata berkawan dengan family Wafi tu. Dia kata kan, Wafi ni bukan banyak duit pun. Dia job pun dah tak ada dah tu. Dia kata dia sekarang ni tengah struggle tu, dia kata. So korang, dia kata tak payahlah apa kata ada hati nak kenal diorang ke apa Dia cakap kat semua. siapa? Dia cakap kat orang ni sampaikan kat adik aku. Oh, okay. So adik aku cakap dengan aku. Orang tu siapa kaitan dengan kau? Maksud aku manager ke apa ke? Kawan ke? Kawan lah. Kawan lah. Kawan-kawan punya circle kan. Oh, okay, faham. Kawan-kawan punya circle. So aku sebab sejujurnya bukan nak kata apa, tapi Tuhan susun rezeki aku dengan alhamdulillah. Sentiasa orang kata Tuhan rasa selesa. And so ada masa yang orang kata teruk tu dia tak adalah teruk sampai yang kita tak boleh nak ni langsung kan. So aku pun tak faham kenapa dia nak cakap macam tu. Aku rasa macam apa ni kan? Aku tak bergaduh pun dengan siapa-siapa ni. Kau, kan? Aku tak kacau pun siapa-siapa. Lepas itulah aku rasa macam aku suka ambil benda yang orang cakap tu jadikan semangat aku lagi. Keluarlah Wah punya kedai. Keluarlah Fury. Nyesal dia. Masa tu aku macam cakap. Lepas tu kau dah buang dia lah. Tak, masih je. Sekarang ni ada je pernah jumpa, kenal je. Tapi dia tak tahu lah yang aku tahu. Apa rasa siapa makan cili dia lah sebenarnya. Dia orang tak tahu pun. Dia orang tak tahu pun yang aku tahu. Tapi benda ni lah yang kalau kau cakap macam aku tak sure pun benda tu betul ke tak. Tapi adik aku kalau betul adik aku takkan tipu aku. Betul. Aku tahu. Kawan dia tu lah dapat kawan dia tipu. Kawan dia pun orang yang cakap ke adik aku tu pun orang yang adik aku sangat percaya. Oh, okay, faham. So itu yang aku cakap ni lah. So aku harap benda tu tak betul. Tapi kalau betul, kalau orang ni tengok ke apa ke, aku ada je duit tu. Sorry tu. Astaghfirullah. Astagfirullahaladzim. Kau nak tengok aku jatuh, aku ada je tu sini. Aku ada je duit kan. Tak lah, aku okey je. Alhamdulillah. Kalau kau risau yang aku tak ada ni ke apa, alhamdulillah ada lagi. Okay. Okey je. So kau berlakon. Aku nampak kau daripada kecil kau berlakon. Tapi baru-baru ni aku nampak kau dah macam kurang berlakon. Dah tak ada job ke? Okay. Macam melodi sial. Okay. Ke kau ni tak? Yang cakap aku tak ada job ni tak? Okay. Kau kena faham. Okay. Ini aku fahamkan kat orang Aku seorang yang sangat mementingkan kualiti tau. Okay. So masa aku berlakon dekat Astro Ceria dulu, memang untuk 3-4 tahun tu muka aku je kat Astro Ceria. Betul. So even sampai sekarang pun sekolah sekolah geng UPSR, geng SMK apa semua-semua tu kan. So Super Game Boy apa semua. So itu adalah fasa yang aku sangat-sangat happy.
And so orang nampak aku cakap oh bestnya aku, orang lain ada yang keluar daripada Cerita Popstar tak dapat lakonan macam ni, aku still ada. Cerita Popstar aku 2, 3, 4, 5, 6 pun aku yang pertama ni still lagi Astro apa Kau semua. banggalah dengan diri kau. Bukan riak dia bangga Aku dengan rasa diri. macam happy lah. Macam yelah, aku bangga sangat dengan diri sendiri bersyukur. lah. Aku bersyukur kan. Tapi aku dah baca Flow. grafik ataupun flow ni awal. Kata kalau aku stay je dekat Astro Ciri macam ni, orang akan lama gila tengok aku sebagai budak-budak ni. Sebab tu lepas je kali aku SMK dia nak sambung lagi. Tapi aku tarik diri. Oh, kau tarik diri. Aku tarik diri sebab aku cakap untuk 2-3 tahun ni aku nak kurangkan dekat dalam TV. Okay. Sebab aku nak biar orang lupa dulu aku yang ini biar aku fokus dekat digital, aku fokus dekat business apa semua dulu. Lepas tu akan satu masa nanti baru aku datang balik. Sebab tu lah. So aku kadang-kadang macam kalau bila ada business apa semua ni, aku still berlakon sebab aku still rindu kan. Kadang-kadang ada je orang yang nak rindu nak tengok aku dalam ni balik kan. So aku ambil lah filem je. Short film je yang tak memerlukan banyak masa. Sebab kalau drama kau kena shoot maybe 3 bulan 2 bulan lebih kan. Ada yang 100 hari. So ambil masa lama. So aku tak nak fokus kat bisnes aku lah. Lepas tu aku pula jenis yang bukan sekadar berlakon je. Aku suka direct, aku suka apa. So banyak MV yang aku direct. Aku belajar tu ini semua. So and then aku rasa serba salah je sebab ada je production and even Astro panggil aku balik, marilah semua kan semua. Aku cakap sikit je lagi, bagi aku masa sikit lagi. Aku nak kuatkan, aku nak orang kata pastikan bisnes yang aku buat ni boleh berjalan dengan autopilot kan, tanpa aku, mungkin aku kena monitor sikit-sikit je dan aku terus akan comeback. So insyaAllah next year is the year lah. Okay, faham. Alright, so macam sekarang ni kau bisnes yang kau ada yang aku tahu adalah Wah punya Ambuyat dengan Fury and also Speed Plus Plus. Activewear. Betul. Kenapa kau memilih untuk masuk ke sukan combat Combat. Kau rasa sukan combat ni boleh membesar ke kat Malaysia? Dia growing dah. Dan dia salah satu sport yang orang kata orang suka tengok. Orang suka tengok. So aku pun dia tinggal tunggu masa je untuk orang macam tahu yang diorang suka untuk tengok combat sport. Kalau mungkin budak-budak muda dulu yang dulu tak tahu, yang selalu tengok satu ML, aku still tengok lah kan. ML apa semua-semua. Dah ada yang dah bertukar tengok combat. Kalau lagi macam bapak-bapak kan, kalau kita sedar diorang selalu tengok boxing dekat apa semua. So dia memang akan membesar and dia takkan mati lah. Sukan ni takkan mati. Sebab orang suka tengok fight kan, kita punya ni semua. So aku memang akan nampak perjalanan Fury ni sangat panjang. Banyak benda yang kita orang akan belajar, banyak benda yang kita orang akan improve. Tapi itulah, kena bagi masa. Tapi sejujurnya kau buat Fury ni untung ke Pi? Aku boleh kata yang dia satu bisnes yang, sebab aku ada banyak bisnes. Okay. So dia yang sedang-sedang lah. Dia tak adalah nak kata, sebab ada bisnes-bisnes yang memang aku buat pun ada yang memang tak jadi. Ada yang betul-betul macam Ambuyat buat punya kedai kan. So dia sedang-sedang. So aku boleh nampak dia meningkat naik lah. Kan? Macam Fury pertama tu untung ke rugi? Aku boleh kata kita untung tapi tak banyak. Okay. Kita untung tapi tak banyak sebab ni yang orang tak tahu kan. Diorang fikir kita buat Fury, contoh kita punya budget buat 1 juta, kita buat ni semua-semua kaut 1 juta 1.3, 300,000 untung. Okey lah. 300,000 untung, tak tolak itu ini, apa semua. And then bulan-bulan sebelum kita nak buat fight tu, kita orang ada overhead. Betul. Staff. Ada office apa semua tu lah, overhead tu kan. So itu yang diorang tak kira. Yes. So itu yang aku kata okay, untung. So memang, tapi kena
kena susun betul-betul lah. So sebab Money management kena power lah. so kita orang tengah ni lah. So apa tu ada yang kata, oh ni event setahun sekali. Kan ada yang cakap macam tu. Aku tak tahulah sebab tu aku pun kadang-kadang aku tak jawab, aku tak komen, bukannya sebab aku koyak ke tak. Tapi kenapa aku nak bercakap dengan orang yang diorang tak ambil masa untuk fikir. Kalau dia kata setahun sekali, kita Fury pun baru setahun. Tapi kita dah buat 2 event. Fury Championship dengan Fury Redemption. Kan? So kita faham yang diorang perlukan entertainment dan hiburan dan diorang follow kita punya storyline, which is aku appreciate. Ataupun mungkin diorang terlampau fikir, diorang terlampau letakkan benchmark pada Fury ni nak samakan macam One, Beyond, yang setahun sampai 4 kali. Ya, semua. tapi untuk diorang sampai ke tahap itu pun ambil Dulu masa. pun sama juga. Ambil masa kan. So tapi macam aku kata lah, apa-apa pun benda yang aku dilontarkan, aku dapat, aku always akan reflect ke diri aku balik. Kan? Sebab kalau kau nak salahkan orang, kau tak boleh kontrol benda tu. Betul. Yang kau boleh kontrol diri kau je. Macam mana kau nak react dengan benda tu, apa yang kau boleh buat, apa yang kau boleh perbaiki. So kita akan try sehabis baik untuk jadikan Fury ni satu tempat yang orang-orang yang follow Fury bangga. Betul lah. Aku bangga tengok Fury. Alhamdulillah. From day one. Fata adalah orang yang pertama ataupun orang yang terawal banyak tolong Fury lah. Masa Fury. Mana ada. So sebab tu dia datang kat sini pun aku bayar dia. Macam gampang. Daripada combat sport ni dia buat duit kat dia Pi? Sponsor ke PPV ke Pay-per-view, ticketing, sponsor. So, paling besar yang kau collect untuk, maksud aku paling utama yang membuat duit dekat mana? Sponsor dengan pay-per-view lah. Sponsor dengan pay-per-view lah. So itulah, macam kita orang spend, setiap event mesti akan reach juta. Sebab itulah saya nak minta tolong kawan-kawan yang tak boleh datang, yang beli tiket. Terima kasih beli tiket untuk datang tengok. Tapi yang tak boleh datang tu, belilah pay-per-view. Kan? Beli pay-per-view dengan harga yang tu untuk orang kata appreciate hasil kerja, sebab sangat penat. Kita orang ada yang meeting sampai 3-4 pagi. Kan? Ada yang staff-staff ataupun board director yang berjauhan dengan family. So saya faham yang korang macam kata, mungkin kata sehari punya bayar berapa, tapi Effort effort tu kan korang appreciate lah kan. So kalau korang tunjuk ni, kita orang sejujurnya, saya team nak untung, kita orang ada bisnes-bisnes yang kita orang boleh buat. Ini adalah passion yang kita boleh banggakan bersama. Kan? So korang pun dengar, dia orang punya combat sport ni, dia orang punya main income dia orang daripada sponsorship dan juga PPV. Tapi baru-baru ni aku tengok dekat Beyond dan juga One Championship punya fight, dekat thread banyak gila babi orang jual macam crack punya ni lah. Pirate lah. Saya cerita murah kan. Apa kau maki dia sikit dalam bahasa Sabah orang yang jual tu? Beginilah Yau. Beginilah Yau. Kau fikir buat Fury ni kami panggil duit di siring-siring jalan kah kami ambil? Kau tahu ada yang simpanan aku pakai. Ada yang sampai aku meminjam. Tolonglah kau. Membayarlah kau berapa belas ringgit itu untuk membeli pay-per-view. Bukannya susah pun. Jadi orang bilang kalau apa ni mungkin contoh pay-per-view tu kau bayar mungkin 14 ringgit kan. 14 ringgit tu kau simpan lah. Simpan betul-betul untuk beli pay-per-view tu. Takkan aku mau maki. Kalau aku maki dalam bahasa Sabah ni, keluar pedas ini. Macam kau akan rasa kalau aku maki ni, macam umpama kau akan rasa yang aku simpan towel taik di muka syawang tu. Kau mau aku maki? Janganlah, aku nak suka maki-maki. Jadi kalau Fury buat pay-per-view, jual tiket, janganlah minta free kau ini. Dah. Sabar. Okay. Penat tak betul lah. Sabar. Barulah saputlah bak kamu ni. Saputlah bak lokal. Janganlah. Fight Fury yang kedua ni sedap-sedap. Best line up dia. Kau rasa Main event salah satu
fight yang orang sangat tertunggu-tunggu. Jadi aku memang excited. Fury 2 ni aku excited dan aku yakin orang akan rasa seru. Ya. Fight ni yang datang tu di dekat arena Karisma Arena mesti akan orang bilang tak akan berhenti cakap wish. Ya. Siapa? Oh. Daripada mana fight tu? Fighter tu. Main event Ha? orang yang Combat Spawn punya community memang kenal lah. Okay. Tapi main event kita tetap kekal Malaysia menentang Indonesia. Oh. Yes. Okay. Yes. Diorang ni orang kata, kau asyik Indonesia sebab kita orang memang nak susun, memang orang kata kalau ikut nak bagi diorang fight. Sebab punya tak sabar tu kalau ikut fight ni memang nak letak kat Fury Championship. Tapi hari tu punya tak sabar nak letak dekat Redemption. Oh ya. Yeah. Hampir nak letak. Main card tapi kata jangan. Simpan kat Fury Championship ni. So excited lah, tunggulah line up Fury nanti. Okay. Aku pun tak sabar agak sebenarnya. Tapi memang seru. Lepas tu insya-Allah akan ada fight card line up perempuan. Perempuan ni pun ada beef dia juga. Oh ya. Aku tak boleh nak cakap lah. Nanti aku punya staff marah. Kau ni bos, kita pernah susun storyline kau macam tu je kat podcast bocor patah kan? kau ni review. Okay. Tapi bagi kau fighter kat Malaysia, siapa yang paling senang untuk dijual? Maksud aku, orang nak tengok fight tu, orang akan beli tiket. Kau faham tak? Maksud I mean, orang siapa je kita nak sangkal kan? Kalau bukan Alif Rakib, Jojo. Kalau yang betul-betul kat Malaysia. Kalau yang memang one punya ni, diorang berdua tu lah. Kalau daripada segi quality fight apa semua tu, Adam Rakib, Jojo, Alif. So diorang tu memang senang. Tapi sebenarnya ramai je lagi. Ramai je lagi. Sebab tu adanya Fury Redemption. Kita nak bagi, sebab orang, kau boleh ke jatuh cinta dekat orang yang kau tak pernah jumpa? Sama lah. Kau mana boleh tahu fighter ni bagus kalau kau tak tahu dan kau tak pernah nampak? contoh yang terjadi Putih lah. Kan? Tengok. Kan? Putih akan ada juga. Ada, aku ada nampak. Aku ada nampak. Akan ada lawangan siapa? Itu pun seru. Ya. Itu pun seru. Kau bayangkan dia serius lah. Air Force Malaysia kan? Lawan Air Force sana? Lawan Air Force Indo? Yang ni aku boleh cakap sikit. Entahlah kan. Aku punya lah Fury kan. So Air Force Malaysia lawangan Air Force Indonesia dekat Redemption, Air Force Malaysia kalah. Okay. So Putih cakap, bagi aku lawan dengan Air Force Indonesia juga Fury Championship. Yang paling padu. Rasanya dia punya win dia 51 menang ke yang Air Force Indonesia tu? Kalah? Tak ingat 51 ke 15, tak ingat, dia terbalik lah. Tak pasti sebab tu memang Ja yang memang betul-betul check. Okay. So Putih cakap untuk fight dia ni memang Putih akan train kau-kau punya. So ini memang akan seru lah. Dia 51 kalah? 51 kalah kot, tak ingat 51. Yang kalah Menang. Kalah? Kalah tak ingat, 3 kot. 3. 3 kali kot. 3 kali. So ini seru ni. Memang Fury dua memang. Yo, what up, brother? Putih dia akan fight dengan siapa lah dekat sana nanti? Kat Indonesia? Ilham. Ha? Dengan Ilham. Ilham. Ada Air Force juga. Apa? Tak, dalam podcast ni tengah tanya kau ni. Kepala jimbe dia. Oh. Dah, aku dah senyap dah. Tang, kau bagi tahu kenapa dah? Dah, dia pancing aku tak bagi tahu tahu tak? Ja. Ja. Apa dia? Dia pancing aku tak bagi tahu. Kau dia pancing macam tu je kau bagi tahu je. Pancing apa? Tak faham. Apa? Dia lah Putih lawangan Ilham kan nanti Aha. Tak. So, kenapa? Kau dah reveal awal-awal ni. Dia suruh aku reveal. Aku dah senyap aja. Aku fikir kau tak tahu. Tak kat situ. Ja. Apa Ilham tu dia berapa kali menang? Rahsia. Sebab kau cakap macam tu, aku rahsia. Tak. Aku tak ingat 15 ke 51 kali menang ah.
Ilham. Yang Air Force ni tu putih tu. Ikut box track dia. Ha. Kalau ikut track dia, kalau ikutkan yang Dapat sikit. memandangkan 13. 13. Lepas tu menang apa? 13-21 setelah dia menang KO. 11 menang KO. Ui, Wah. seru. Kau bayangkan putih lawan orang yang 11 kali menang KO. Oh. Ini dah orang dah tahu dah apa ni. Kita tak ni pun lagi. Dah Sebab tahu ini dah. di antara yang patut kita tengok sebab dia redemption kan. Dia nak revenge. So saya boleh review lah bos. CEO ada kat situ boleh lah. Takkan dia kata boleh. Okay, boleh Jah. Jah. Ya. Aku dah habis lah podcast ni sebenarnya. Tapi main fight dia siapa lah? Tak nak. Tanya Wafi. Macam tu je mancing. Kau memang hati lah kau ni. Astagfirullah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi boleh reveal ke kalau nak aku beat? Boleh. Kalau nak aku beat, aku minta editor beat Ilham je. Okay. Okay, Boleh. boleh. Apa lagi? Senang nak korek. Semua member senang. Tapi baru-baru ni aku dah nampak engkau story kau pergi rentak punya event kat Serembanan, dan kau berjumpa lah dengan Jojo kan. Macam mana Jojo punya personality dekat luar, ke dia sama gak macam mana? Okay, kalau kau tanya POV daripada aku lah, sejujurnya Jojo kalau tengok video aku ni kan, kita nampak dia very arrogant lah. Okay, itu tak dinafikan lah Jojo. Kau pun sendiri tahu kot kan. Nampak diri dia sendiri arrogant. Tapi kalau kat luar, kau ada nampak benda tu dekat dia tak? Tak, kau kena tahu Jojo ni pun manusia biasa. So, maknanya kenapa aku okay, aku faham apa yang dia buat sebab aku pernah lalui. Kau muda, kau ada power, kau ada demand, kau kena buat macam tu. Sebab dia kena pastikan yang demand dia tu kekal ada demand. Kalau dia terlampau boleh nampak kat mana-mana, jumpa kat mana-mana, dia tak akan jadi Jojo se-eksklusif ini. Ya, betul, setuju. Betul tak? Betul. And orang tak tahu macam mana hard work dia dekat gym, apa semua. Tapi bila kau jumpa dengan dia, orang kata very respectful. Kan? So cakap bagus-bagus, tak ada pun macam mana dia. Kau kena faham karakter dia di Media sosial dengan dekat belakang. Betul. Dan dia ramai je. Berapa ramai orang yang kita kenal karakter di depan dan di belakang lain. And ada yang the other way around. Betul tak? Betul. So tapi dia ni muda, so dia akan banyak belajar lagi, dia akan banyak explore lagi. And aku orang yang, sebab aku pun muda, and so memang orang-orang yang berumur ni akan tak suka dia. Ada je orang yang berumur tak suka apa yang aku buat. Sebab kita muda, kita nak control this place, kita nak control this industry. So diorang rasa tercabar kan. So apa yang dia buat memang tak boleh nak sangkal. Dialah salah seorang orang yang mengangkat combat punya ni. Yes. Kan? Handsome, boleh bercakap, boleh fight. So kalau kau ada benda tu, kau tak buat benda yang sama ke? Kau takkan rasa yang kau tak jaga ke kau punya exclusivity tu? Of course lah. Kan? Tapi itu semua, that's why persoalan aku adalah dekat luar dia macam mana in person. Luar respectful. Very humble, respectful punya person lah. Orang dekat rentap nak ambil gambar dengan dia, bersusun ramai-ramai, semua dia ambil gambar. Kalau dia in character yang dalam social media itself, dia takkan ambil gambar macam tu, betul tak? So itu semua dah in character dalam social media sajalah. So kita orang yang dalam business fight, combat fight, and kita tahu kenapa fighter kena bersikap macam tu, kena ada karakter macam tu. Kena ada menjual beli Kita faham kan. So tapi dekat luar orang nak ambil gambar kecil besar macam mana, siapa-siapa pun dia layan dengan bagus. Aku duduk sekali dengan dia. Tak. Aku ada je video dia masa dia react Haris Aikal menang. Dia tak ada pun, sebab dia tahu game ni boleh jadi siapa-siapa punya. Game fight ni
dia boleh jadi siapa-siapa punya kan. Lepas tu tak ada pun dia, walaupun Hasbullah tu gym dia rentap, tak ada pun dia kata aduh apalah semua, tak. Dia respect Haris Haikal boleh buat macam tu, boleh fight macam tu. So dia respectful, but like I said, muda dan banyak benda lagi yang dia akan explore and banyak benda lagi yang dia akan belajar. Sama lah macam aku. Betul, faham. Aku rasa tak ada kot soalan. Okay, fight card untuk Fury. Dream fight card in Malaysia. Fighter and also artist. Apa yang kau impikan? Kalau kau Aku boleh dapat betul-betul nak jadikan Iqmal lawan Jeffrey. lah. Aku pun sama. Aku pun sama tu. Aku dah, Iqmal lah ready je. Iqmal ready je. Aku tengah nak dapatkan, tolonglah. Jeffrey yang macam doa-doa. takut kan? Doa-doa lah yang Jeffrey tiba-tiba, you know what, dia kata, you know what, it will be a good show fight malam beri. Kan? Dan Sekarang ni siapa yang tak nak? Jeffrey? hari tu ada tanya dia, tapi dia kata dia tengah nak fokus kat benda lain, something else lah. Kan? So ayo Abang Jeffrey, satu kali aja di Fury. so Wangnya bagus. kita boleh deal, kita boleh talk kan. So tu kalau selebriti. And maybe kalau Malaysia, aku tak tahu boleh berat sama ke tak. Kalau Syahna Samad dah tentu. berat sama dengan Eddie. Eddie Ashraf? Syahna Ahmad dengan Eddie Ashraf? Aku tak tahu berat boleh sama ke tak lah. Kadang-kadang ada je yang berat diorang boleh jumpa. Okay. Semua ataupun glove jadi lebih besar ke apa semua. Kan? So aku rasa sebab kalau nak kata Zul dengan Shahnaz tu, tu memang kalau dapat tu memang ni lah. Itulah dream kat kau sebenarnya. Tapi Zul kalau dengan Eddie Shahnaz. dengan Shahnaz pun, sebab Eddie dia ada that so kalau pro fighter, aku sangat kalau pro fighter, kalau Muay Thai, kalau aku sebenarnya kau tahu aku siapa aku nak ni, aku nak rematch balik, aku nak tengok. Mungkin orang dah tahu, orang dah apa semua, tapi like aku kata dia boleh jadi apa-apa, boleh jadi. Anything happen. Putra dengan Jojo. Tapi sekarang ni diorang dah berat yang berbeza. Putra Abdullah, Putra dengan Jojo. Jojo Ghazali. 61. Jojo 67 Dah berat dah lain kot. Tapi Kalau tapi dua-dua tu gerak tu. kan diorang pernah fight dari tu dulu kan. Oh, ya? Diorang pernah fight. Ada video diorang pernah fight. Jojo kot menang. Katanya. Aku tapi ada satu fight dream kita orang yang akan jadi dekat Fury 2. Fight dengan korang kat Fury 2 Championship ni. Ada. Okay. Ini adalah orang kata dream fight kita orang yang kita orang rasa macam alhamdulillah benda ni kita dapat. Okay, faham. Tapi aku dengar-dengar ura-ura Rod Tank nak main kat Malaysia. No comment. Call sekali lagi. Tak lah tak. Tak. Tak kalau Rod Tank main kat Fury. No comment. Oi, yo! No comment. No comment. Tapi insyaAllah dia datang bulan 7 ni. Datang Fury 2 insyaAllah dia dia datang. datang. Mungkin dia datang. Yo! Adik ipar dia fight. Adik ipar Rod Tank akan fight di Fury 2 Championship. So Rod Tank akan datang lah. Dia akan tengok Fury tu. Dia akan lihat betapa hebatnya Fury Championship kat Malaysia ni punya setup. Daripada pintu masuk sampai ke ring, semua banner-banner Fury berwarna biru, icebreaker. Sur. Aku rasa kita dah sampai penghujung ni. Aku dah rasa sejam lebih lah kita berborak ni. Panjang lah. Tapi aku ada challenge baru dekat sini tau. Oh okay. Which is macam rapid
fire question lah. Ush. Tak ada masa untuk fikir lah. Tak ada masa untuk fikir. So aku nak tanya kat kau Kau tak banyak lagi aku nak tanya kau duk. Tapi sebab best sangat cerita kau. Okay. Tak Apa? apa. Part 2 ready? Part 2. Laju tu kau jawab Okay. Johan Alif. Johan. Johan. Oh, bapak aku. So aku kena pilih. Okay. Kabilan Putra. Kabilan. Okay, nice. Aman Cowboy Amarul. Amarul. Amarul Amarul. Dia Amarul ni dia cute tau. Dia cute. Dia padu juga sebenarnya. Cute, dia cute. Amarul ni. Dia cute. Amarul tu, and then very smart guy. Okay. Sangat bijak. Mickey ke Jaden? Iki. Ian. Okay. DMA ke Opai? Jawab bah. 5 saat je. Aku kena Opai personally, so Opai. Opai. Kau memilih acting ke business? First love aku acting. Acting lah. Okay. Padel atau pickleball? Padel. Okay. Padel. Money or passion? Passion. Passion is more important lah bagi aku. Real fight ataupun influencer fight? Real fight. Real fight. Okay. Patah kejar? Yang ini. Fajar. Tak boleh. Ini adik-beradik tu. Dua-dua tu adik-beradik tu, tak boleh. Diorang ada di ketika susah senang. So tak boleh. Yang tu satu soalan yang aku memang takkan jawab punya. Akan jawab ah. Takkan jawab punya. Akan jawab ah. Jawabnya. So aku rasa itu sajalah. Sejam lebih dah kita berborak. Thank you siapa yang dengar dari awal sampai Thank ke you. akhir. Kan? So Thank you boleh juga pada komen lah, Wafi. boleh komen kan apa yang benda-benda tersalah yang aku ada cakap ke, ataupun boleh fahamkan apa yang mungkin orang kata benda yang aku fikirkan mungkin salah, boleh. So aku akan baca komen. Yeah. Aku akan baca komen. Tapi aku rasa aku kena kecam kot sebab tanya pasal mak kau tu tadi. Alah, tenanglah. Nama pun Sembang Kacip. Kan? Kalau kau nak tanya pasal benda-benda lain, aku ada je podcast lain yang diorang invite. So, tak apa, okey je. Aku okey. So kalau korang tak nak kecam Fatah pun, aku okey je benda tu. Sebab dia bukannya, aku tak ada mention siapa yang try. Dia kongsi pengalaman lah kan. Tak ada je. So ni sebenarnya pengajaran untuk macam hati-hati dekat orang lain juga kan. Mungkin bukan dekat mak kau, dekat kakak kau. Tiba-tiba ada lelaki baik punya dengan kau kan. Cik ambil adik dia lapar ke apa semua nak ayam gepuk ke. Sial lah yang Kan? So kena hati-hati lah benda tu kan. Okay. So thank you juga Tah, ajak Tah. Thank you. Semoga Sembang Kacip ni orang kata fly setinggi-tingginya. InsyaAllah, amin. Aku nampak orang kata potensi yang sangat tinggi untuk Sembang Kacip. InsyaAllah doa-doa mana tahu Speed Plus boleh masuk sponsor untuk Sembang Kacip. Aku satu lagi soalan. Sorry, satu lagi soalan. Apa itu Speed Plus? Speed Plus ni activewear. Maksudnya? Dia activewear dan juga kita nak buat jadi satu platform ataupun satu brand yang mengetengahkan entertainment juga. Okay, so ni kau pakai ni semua fully attire from Speed lah? Speed Plus. So ni kira yalah brand kita sendiri. Kita try lah itu macam sebab macam bila lifestyle kita orang letak macam Speed Plus, dia nampak sport. So kita orang macam tukarlah dia punya ejaan dia kan macam Speeds. Tapi bila dah buat aku tak suka pula. So aku akan kekalkan je dengan Speed Plus. So ada benda-benda yang kita orang nak try ni. So tapi menarik lah sebab aku ada plan banyak lah juga untuk Speed Plus. Kita nak try juga masuk Indonesia and everything. Sebab aku nampak tak ada lagi local brand yang go for... InsyaAllah. Activewear Ini punya. adalah jalan baru dan benda yang kita akan cuba bersama-sama. And orang yang nak try Speed Plus, diorang akan orang kata grow bersama-sama lah. Rasa apa yang kita ni. So thank you so much. Thank you Pada so siapa much. yang dah ni jangan lupa subscribe guys. Jangan aku lupa punya subscribe tak naik-naik. Korang tengok je. Subscribe lah. Baru boleh subscribe tahu lah, kan. baru boleh tahu. Okay. Jom Bye-bye. lepak Assalamualaikum. dulu. Oh yeah. Jom lepak dulu. Sembang Kacip, borak tak tapis, cerita panas.
semua habis. Dari mamak sampai backstage trip, bila dah mula semua kacip. Sembang kacip, borak tak tapis. Cerita panas semua habis. Dari mamak sampai backstage trip, bila dah mula semua kacip. Semua kacip. Sembang kacip.